Salam guys, kualiti audio yang korang dengar sekarang ni daripada wireless mic Ulan ZA100. Tak nampak kan dekat mana? Dekat sini lah, baru nak nampak profesional kan. Walaupun mic dia jenis pengepit, tapi dia ada sebagi magnet juga tau. Dan yang paling aku suka sekali, dia punya charging case. Sebab dekat dalam charging case ni, semua boleh sumbat dalam satu charging case ni. Ini ni wireless mic Ulan ZA100. Dalam charging case ni ada segalanya. Nampak? Complete set kan. Korang akan dapat dua transmitter. Bagi aku dia punya transmitter ni memang ringan sangat-sangat. Dan dekat belakang ni ada clip yang boleh korang clip dekat baju korang. Bagi aku dia punya design memang just nice lah. Dekat bahagian tepi ni ada butang untuk korang on. Dan ini adalah dia punya receiver. Ni kau boleh tukar dia punya adapter yang ada dekat ujung ni. Korang juga boleh pilih sama ada nak guna adapter untuk Type-C ataupun adapter untuk audio jack. Yang ni kau boleh guna dekat kamera korang ataupun dekat laptop ataupun PC korang. Kalau korang pengguna iPhone, korang kena add on adapter untuk lighting untuk iPhone korang ni. Untuk adapter ni, korang boleh tukar dekat dia punya receiver ni. Kalau nak guna adapter Type-C, korang cucuk saja dah boleh guna. Kalau nak tukar adapter ke iPhone, korang cabut ini, lepas tu ambil adapter iPhone ni, cucuklah dekat dia punya receiver ni, dah boleh guna. Dekat charging case ni juga dia ada bagi dua windmuff sekali. Windmuff ni kau cucuk je dekat bahagian hujung mikrofon ni. Nampak dia punya lubang ni kan, korang cucuk je, auto masuk, senang je. Kalau nak pakai magnet ni, korang cabut. Dan dekat belakang clip ni ada dia punya magnet, kau boleh dekatkan lah. Kalau charging case ni dia punya bateri dah habis, dia juga ada bagi kabel Type-C dan cas hard case dekat belakang ni. Wireless mic Ulan ZA100 ni kau boleh letak macam aku ni, ataupun kau boleh letak macam yang biasa pengepit. Macam aku ni dia guna magnet, so aku letak macam ni supaya nampak lagi profesional lah kan. Kau boleh cabut magnet ni dan kau boleh letak juga dekat baju korang macam biasa. Yang macam ni. Yang ni nampak macam biasa yang korang pakai tu. Dan juga kau boleh letak dekat korang punya cap ataupun kau boleh duduk. Macam ni pun nampak nice tau. Dan untuk quality noise reduction dia ada 3 level. Yang macam aku sekarang guna ni adalah level yang kedua, noise reduction. Macam mana? Kalau korang shoot indoor dan walaupun ada kipas dekat atas ataupun dekat bawah, guna level 2 ni pun dah mencukupi. Jangan lupa dapatkan wireless mic Ulan ZA100 ni dekat link di bawah sekarang. Memang best gila guna wireless mic.